Okey. Berapa gula kau dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu gula saya 18. 18 eh? 18. Selepas saya menggunakan madu lebah asli daripada Dr. Bazrul. Jadi gula saya makan masalah dia menurun sampai 10. 10 eh? 10. Jadi tuan, dia ni pengidap kencing manis. Bacaan gula dia apa tadi? 18. 18. Masa tu saya bagi dia madu sebotol. Lepas tu dia amal, alhamdulillah perlahan-lahan turun kepada 10. Lepas tu madu dia habis, lama saya tak jumpa. Lepas tu sekarang gula dia tetap 10 lah kata dia. Gula dia tetap 10. Lepas tu tadi kata kau pergi kat kawan madu Lepas tu kawan saya kata dia demam, dia mengadu dengan saya, dia demam. Lepas tu saya bagikan madu daripada Dr. Bazrul. 3 hari baik demam dia. Demam Dia demam. Jadi okey, itulah keajaiban madu. InsyaAllah nanti jumpa, nanti ambil madu lagi lah. Okey. InsyaAllah. Nanti tak apa. Nanti aku jumpa, bawa madu lagi, kau teruskan rawatan dengan madu ni lah. InsyaAllah. Depan ni ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.